Salah satu lagi kegemaran saya kalau beli buku-buku yang second use item ni, beli buku yang kualiti bagus macam ni. Salah satu caranya kita nak tahu buku tu bagus, dia kulit tebal. Kalau buku tu kulit tebal ataupun hardcover, memang buku tu kualiti memang terbaik lah. Daripada segi printing, material paper dia memang terbaik. Kulit tebal ni memang antara buku-buku mahal lah kalau ikutkan, antara buku-buku mahal. Tapi kena pandai tengok seller. Yang ni saya dah lama beli buku ni, masa saya kerja pancing dulu lagi. Masa tu saya pergi lunch dekat Giant, Kelana Jaya. Saya tengok ada satu brother tu, dia jual buku dekat rak. Punyalah bagus, buku punya tebal, punya kualiti elok. RM10 je satu. Time tu. Tapi time tu duit pun tak berapa nak ada. Saya beli yang buku tebal ni 4 biji RM40. Satu lagi buku tebal ni yang bagusnya, dia ada buku The Lake of Dreams ni. Dia ada jaket dah. Dia didatangkan bersama jaket lah. Kita panggil jaket kulit yang kulit yang ada printing color-color tu dipanggil jaket. Ini yang menambahkan kecantikan buku tu. Kualiti dia bagus sebab dia ada jaket. Ini dia buku dia, The Lake of Dreams. Belum baca lagi. Ini dia yang kedua, Hannibal Rising. Buku ni memang buku Thomas Harris. Hannibal Rising ni dah famous sebab dia dah dijadikan filem. Ni antara buku-buku thriller yang seronok dibaca. Sama juga buku kulit tebal ada jaket. Memang bagus lah. Memang tak nak beli buku-buku yang untuk collector's item, untuk koleksi personal lah, untuk simpan home library. Buku-buku macam ni lah kita kena cari. Buku kulit tebal. Kulit tebal memang hardcover ni memang cantik lah. Buku dia pun memang kualiti dia memang terbaik lah. Tu dia, kita pasang balik dia punya jaket Hannibal Rising, Thomas Harris, Hannibal Rising. Buku ni kalau beli baru mahal, buku-buku macam ni. Memang mahal lah, dalam RM50-70 macam tu ada lah harga dia kot masa dia baru. Tapi kalau jumpa seller yang tengah jual dekat shopping complex tu, dia buka stall kecil, memang berbaloi beli. Tadi saya beli RM10 je satu. Beli 4. Saya beli 4 ke 5, tapi lupa lah. Dekat Giant, Kelana Jaya. Hannibal Rising daripada Thomas Harris. Buku yang famous ni. Buku ni condition dia memang cantik lagi. Condition dia memang masih dalam condition terbaik. Biasa lagi Taking the Sea. Taking the Sea pun saya belum baca buku ni. Dah lama beli tapi macam saya cakap, buku second ni jumpa beli dulu. Sebab nak jumpa lain kali dah tak ada dah dengan harga RM10, RM15 mana dapat kan. Taking the Sea tu dia punya kulit dia, dia punya jaket dia punya kulit dia biasalah, tak ada apa pun. Sebenarnya dia tulis dekat spine je, dekat tulang tu je, title Taking the Sea. Dekat dia punya back cover, front cover tak ada apa, macam dia kosong putih. Tapi kulit tebal tu yang mahal tu. Memang terbaik lah buku. Memang ini antara buku-buku yang berbaloi untuk buat koleksi. Memang bagus lah. Memang buku-buku kulit tebal ni memang bagus lah. Kalau jumpa tolonglah beli. Memang tak menyesal. Itu dia buku Taking the Sea. Kita pasang balik dia punya jaket. Kita pasang balik jaket dia yang masih baru tu. Buku ni memang macam rugi pula dulu beli 2-3 biji, 4 biji. Tapi tak, iyalah time tu duit pun tak ada. Kalau duit ada memang borong lah satu rak tu.
Itu dia Taking the Sea. Kisah pasal perang sebenarnya Taking the Sea ni. Kisah pasal perang. Taking the Sea. Lepas tu, yang ni War. Ni pun cerita pasal perang kan ni. War daripada Sebastian Jugen. War. Pun sama, kulit tebal. Cantik. Pages dia dalam 300 pages macam tu. Tebal, sedap pegang, cantik. Nak kata buku lama, memang buku lama, tapi dia punya kertas dia belum foxing sangat, tak adalah macam sangat-sangat kuning. Memang condition boleh bagi 8/10 macam tu. Memang collectible item lah, kalau ikutkan memang collectible item. Bila kira macam memang tak rugi lah kalau beli. Memang berbaloi, tak rugi beli. Berapa tadi? 1, 2, 3. Berapa dah tadi? Bau tak boleh tahan. Memang bau kalau buku ni memang, kalau macam saya memang giat nak cium bau dia, nak pelik bau. Okay, pasal balik dia punya jaket. Jaket ni kadang-kadang sayang juga kalau kita biarkan dia rosak, sebab jaket dia cantik. Hak cover dia tak ada apa, hak cover dia kosong je. Semua ada coklat ataupun putih macam tu je kalau hak cover. Okey, Taking the Sea. Taking the Sea tadi. Kalau ikutkan, kalau tengok kat situ banyak parcel tu mostly daripada Indonesia lah, sebab saya tengah kumpul buku Pramodia Anantatur daripada Indonesia. Cuma masalah Indonesia ni banyak buku cetak rompak KW dia panggil, itu yang problem dia dengan Indonesia. Sebabnya saya rasa kat sana permintaan tinggi. Cuma yalah, duit kat sana kurang. Jadi dia orang terpaksa buat buku-buku yang cetak rompak. Itu dia. Buku tebal saya punya. Koleksi sikit-sikit.